Adakah anda rasa daya ingatan anda tidak lagi setajam dahulu? Adakah anda bergelut dengan kabus minda yang menghalang anda daripada berfikir dengan jelas? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa jawapannya mungkin tersembunyi di dalam peti ubat anda sekarang juga? Terdapat ubat yang sangat biasa yang diambil oleh berjuta-juta warga emas setiap hari dengan kesan sampingan rahsia yang tiada siapa pernah beri amaran kepada anda. Ia secara literal sedang memperlahankan otak anda. Saya seorang doktor dan hari ini kita bukan sahaja akan mengenal pasti pelakunya, kita akan memberikan anda strategi praktikal yang disokong oleh sains untuk membalikkan kesannya dan mendapatkan kembali kebebasan mental anda. Tetapi sebelum kita meneruskan, saya perlu memberitahu anda sesuatu yang sepatutnya membimbangkan semua yang menonton video ini. Peratusan yang besar dalam kalangan orang dewasa yang lebih tua sedang mengambil ubat dengan kesan sampingan kognitif yang tidak disedari. Penyelidikan menunjukkan bahawa antara 8% hingga 37% orang dewasa yang lebih tua menggunakan ubat-ubatan ini secara kerap, selalunya tanpa memahami kesan buruknya terhadap kesihatan otak mereka. Ramai yang tidak menyedari bahawa perubahan halus yang mereka alami seperti terlupa di mana mereka meletakkan kunci, bergelut mencari perkataan yang sesuai atau berasa fikiran berkabus bukanlah sekadar perkara biasa kerana faktor usia. Perubahan ini mungkin merupakan kesan sampingan langsung daripada ubat-ubatan yang ada di atas meja tepi katil mereka sekarang juga. Sifat senyap masalah ini menjadikannya sangat berbahaya. Tidak seperti ubat yang menyebabkan rasa loya atau pening serta-merta, ubat-ubat ini merompak ketajaman mental anda secara beransur-ansur sehinggakan kebanyakan orang menganggap kemerosotan itu sebagai proses penuhaan yang normal. Tetapi ia tidak normal. Ia boleh dicegah dan memahami apa yang sedang berlaku adalah langkah pertama untuk menuntut kembali kebebasan kognitif anda. Jika anda menghargai minda anda dan ingin melindungi kenangan anda, inilah masanya untuk bertindak. Langgan saluran ini sekarang juga dan berikan suka pada kandungan ini. Dengan berbuat demikian, anda menyertai komuniti individu bijak yang memilih kejelasan berbanding kekeliruan. Lakukannya sekarang. Ia percuma dan boleh menyelamatkan anda daripada kabus minda yang tidak perlu selama bertahun-tahun. Izinkan saya memperkenalkan kepada anda pesalah utama yang kita bincangkan hari ini, ubat antikolinergik. Ia merupakan istilah perubatan yang rumit, jadi biar saya huraikan dalam bahasa yang mudah. Ini adalah ubat yang menyekat aksi penghantar bahan kimia penting di dalam otak anda yang dipanggil asetilkolin. Anggap asetilkolin sebagai salah satu sistem komunikasi terpenting di dalam otak anda. Ia adalah neurotransmitter yang bertanggungjawab menghantar isyarat antara sel-sel otak anda dan memainkan peranan yang sangat kritikal dalam pembentukan ingatan, pelajaran dan mengekalkan kejelasan mental. Asetilkolin sangat penting terutamanya di kawasan otak anda yang terlibat dalam perhatian, daya tumpuan dan keupayaan untuk membentuk serta memanggil kembali kenangan. Apabila neurotransmitter ini berfungsi dengan betul, otak anda boleh memproses maklumat dengan cekap, menyimpan maklumat baru dan mengingatinya apabila perlu. Tetapi, apabila ubat menyekat aksi asetilkolin, ia ibarat membuang pasir ke dalam gia mesin yang ditala dengan baik. Sistem mula menjadi perlahan, gagal dan akhirnya masalah yang ketara akan timbul. Sekarang, di sinilah perkara ini menjadi sangat membimbangkan. Kebanyakan ubat yang mempunyai kesan antikolinergik yang kuat adalah ubat yang diambil oleh warga emas setiap hari, selalunya untuk keadaan yang sangat biasa. Izinkan saya membimbing anda melalui beberapa pesalah yang paling kerap berlaku. Pertama, antihistamin tertentu. Contoh utamanya ialah diphenhydramine yang mungkin anda kenali melalui jenama-jenama komersial yang terkenal. Ubat tanpa preskripsi, over the counter ini, bukan sahaja terdapat dalam pil alahan, tetapi dalam pelbagai ubat tidur dan ubat tahan sakit malam. Orang ramai mengambil ubat-ubatan ini kerana menyangka ia tidak berbahaya, memandangkan ia tidak memerlukan preskripsi. Namun, ia mempunyai aktiviti antikolinergik yang kuat. Setiap kali seseorang mengambil salah satu pil ini untuk membantu mereka tidur, mereka sebenarnya sedang menyekat neurotransmitter yang sama yang diperlukan oleh otak mereka untuk fungsi ingatan yang sihat. Kedua, ubat untuk pundi kencing yang terlalu aktif, overactive bladder. Ini termasuk ubat seperti oksibutinin dan tolterodin. Berjuta-juta warga emas mengambil ubat ini untuk menguruskan kegesaan membuang air kecil dan inkontinens, kencing tidak lawas. Walaupun ia mungkin berkesan untuk kawalan pundi kencing,
Ia berfungsi dengan menyekat reseptor asetilkolin. Dan malangnya, ia bukan sahaja menyekat reseptor tersebut di pundi kencing. Ia menyekatnya di seluruh badan, termasuk otak. Ketiga, antidepresan tertentu, terutamanya antidepresan trisiklik lama seperti amitriptyline. Walaupun antidepresan baharu umumnya mempunyai kesan antikolinergik yang lebih rendah, ubat-ubatan lama ini masih kerap dipreskripsikan, terutamanya untuk keadaan seperti sakit saraf atau insomnia. Keempat, ubat untuk vertigo dan mabuk pergerakan, motion sickness. Dan kelima, ubat tertentu yang digunakan dalam pengurusan penyakit Parkinson juga mempunyai sifat antikolinergik. Saya ingin berhenti sejenak di sini dan bertanyakan sesuatu yang penting kepada anda. Saya mahu membaca komen daripada individu-individu yang bijak di bawah. Pernahkah anda perasan bahawa anda berasa lebih keliru atau perlahan pada hari selepas anda mengambil pil tidur atau ubat alahan? Jujurlah, tulis di bawah. Pengalaman anda mungkin boleh membantu orang lain mengaitkan perkara ini. Sekarang, inilah apa yang sebenarnya berlaku di dalam otak anda apabila ubat-ubatan ini menyekat asetilkolin. Satu kajian dari University Washington mengikuti hampir 3,500 orang dewasa berumur 65 tahun ke atas selama lebih 7 tahun. Apa yang mereka temui amat membimbangkan. Sepanjang tempoh tersebut, 800 peserta mengalami demensia. Apabila para penyelidik meneliti penggunaan ubat antikolinergik, mereka mendapati bahawa individu yang menggunakan ubat ini mempunyai kebarangkalian yang ketara lebih tinggi untuk mengalami demensia berbanding dengan mereka yang tidak menggunakannya. Tetapi, inilah bahagian yang benar-benar membimbangkan. Risiko demensia meningkat seiring dengan dos kumulatif. Satu kajian penting yang diterbitkan dalam Jama Internal Medicine mendapati bahawa mengambil ubat antikolinergik bersamaan 3 tahun atau lebih dikaitkan dengan 54% risiko yang lebih tinggi untuk mengalami demensia berbanding dengan mengambil dos yang sama selama 3 bulan atau kurang. Itu adalah lebih separuh daripada risiko tambahan semata-mata kerana penggunaan ubat jangka panjang yang mana ramai orang menganggapnya sebagai rutin. Penyelidikan yang lebih baharu meneliti lebih 58,000 pesakit yang didiagnos dengan demensia dan lebih 225,000 kawalan padanan. Kajian berskala besar ini mengesahkan perkaitan antara pendedahan kepada ubat antikolinergik dan peningkatan risiko demensia, terutamanya perkaitan yang kuat dengan antidepresan, ubat pundi kencing dan ubat anti-Parkinson. Satu meta-analisis komprehensif yang meneliti 25 kajian berbeza menyimpulkan bahawa penggunaan ubat dengan kesan antikolinergik dikaitkan dengan lebih kurang 20% risiko yang lebih tinggi untuk demensia bagi semua punca dengan bukti jelas tentang hubungan yang bergantung dengan dos. Semakin banyak ubat antikolinergik yang anda ambil dan semakin lama anda mengambilnya, semakin tinggi risiko anda. Sekarang, mari kita bercakap tentang apa yang sebenarnya ubat-ubatan ini lakukan terhadap fungsi otak harian anda. Selain daripada risiko demensia jangka panjang, kemerosotan kognitif yang disebabkan oleh ubat antikolinergik melangkaui sekadar kehilangan ingatan. Individu mengalami pengurangan dalam rentang perhatian, attention span, mendapati lebih sukar untuk memberi tumpuan kepada tugasan atau perbualan. Mereka bergelut dengan kesukaran untuk menumpukan perhatian yang menjadikannya mencabar untuk membaca, mengikut arahan atau menyelesaikan aktiviti yang kompleks. Fungsi eksekutif turut terjejas bermakna wujud masalah dengan perancangan, pengorganisasian dan membuat keputusan. Kelajuan pemprosesan mental menjadi perlahan, jadi ia mengambil lebih banyak masa untuk memikirkan masalah atau menjawab soalan. Ini bukanlah kesan halus yang hanya muncul dalam ujian pakar. Ia memberi kesan kepada kehidupan seharian dalam cara yang sangat nyata. Warga emas yang mengambil ubat-ubatan ini mengalami risiko jatuh yang lebih tinggi kerana masa tindak balas mereka lebih perlahan dan keseimbangan mereka terjejas. Mereka membuat lebih banyak kesilapan ubat kerana mereka bergelut untuk mengingat pil mana yang telah mereka ambil atau bila masa untuk mengambilnya. Kebebasan berdikari mereka terhakis secara beransur-ansur kerana tugasan yang dahulunya rutin seperti menguruskan kewangan, memasak atau memandu menjadi semakin sukar dan berbahaya. Apa yang menjadikan perkara ini sangat tersembunyi ialah kesannya bersifat kumulatif dan bertambah buruk dari semasa ke semasa. Setiap hari, setiap dos akan menambah beban pada otak anda. Seseorang mungkin mula mengambil antihistamin sesekala untuk alahan, kemudian mula menggunakannya setiap malam untuk tidur. Beberapa bulan kemudian, doktor mereka mempreskripsikan sesuatu untuk kawalan pundi kencing.
Tiba-tiba, mereka mengambil 2 ubat anticholinergic yang kuat setiap hari. Keluarga mereka menyedari bahawa mereka kelihatan lebih pelupa, lebih keliru, tetapi semua orang, termasuk orang itu sendiri, menganggap ia hanyalah faktor umur. Tiada siapa yang mengaitkannya dengan ubat-ubatan. Penyelidikan juga telah menunjukkan bahawa kerosakan tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Walaupun pandangan umum menyatakan bahawa kemerosotan kognitif akibat anticholinergic akan kembali pulih apabila anda berhenti mengambil ubat ini, bukti baharu menunjukkan bahawa penggunaan jangka panjang boleh menyebabkan perubahan yang berkekalan. Kajian Universiti Washington mendapati bahawa risiko demensia yang dikaitkan dengan ubat anticholinergic akan berterusan dan mungkin tidak dapat dipulihkan walaupun bertahun-tahun selepas individu berhenti mengambil ubat ini. Ini bermakna kerosakan terkumpul dari masa ke semasa dan pada tahap tertentu, menghentikan ubat mungkin tidak memulihkan fungsi kognitif sepenuhnya. Bayangkan berapa banyak wang dan penderitaan yang boleh anda jimatkan untuk diri anda dan keluarga anda jika anda bertindak hari ini. Mencegah kemerosotan kognitif bukan sahaja melindungi minda anda, tetapi juga poket anda dengan mengelakkan penjagaan jangka panjang yang mahal. Ia adalah telaburan untuk masa depan dan maruah anda. Jadi, apa yang boleh anda lakukan sekarang juga untuk melindungi diri anda? Pertama dan yang paling penting, jangan berhenti mengambil sebarang ubat tanpa berbincang dengan penyedia kejagaan kesihatan anda. Sesetengah ubat perlu dikurangkan secara beransur-ansur dan menghentikannya secara mengejut boleh membahayakan. Tetapi, anda sama sekali patut memulakan perbualan dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang kemungkinan kesan anticholinergic. Hadir pada temu bujang anda yang seterusnya dengan bersedia bersama soalan yang spesifik. Tanya, adakah mana-mana ubat semasa saya ini anticholinergic? Jika ya, adakah terdapat ubat alternatif dengan kesan yang lebih rendah ke atas fungsi kognitif? Bolehkah kita menyemak sama ada saya masih memerlukan setiap ubat atau sama ada kita boleh mengurangkan dosnya? Bawa semua ubat anda, termasuk ubat tanpa preskripsi dan suplemen, ke temu janji anda. Masukkan semuanya ke dalam beg dan biarkan doktor anda melihat gambaran keseluruhannya. Ramai warga emas terkejut apabila mengetahui bahawa mereka mengambil pelbagai ubat anticholinergic tanpa menyedarinya. Selalunya, terdapat alternatif hebat yang tersedia. Untuk alahan, berbanding antihistamin generasi pertama seperti diphenhydramine, antihistamin generasi kedua yang lebih baru seperti loratadine atau cetirizine mempunyai kesan anticholinergic yang sangat minimum. Untuk masalah tidur, berbanding produk yang mengandungi antihistamin lama, pertimbangkan untuk mencuba suplemen melatonin yang berfungsi bersama kitaran tidur bangun semula jadi badan atau lakukan perubahan tingkah laku seperti menetapkan jadual tidur yang konsisten, mengelakkan kafein selepas tengah hari, bersenam secara teratur dan mengamalkan kebersihan tidur yang baik. Good sleep hygiene adalah kuncinya. Untuk kemurungan, berbanding antidepresan tricyclic, perencat pengambilan semula serotonin terpilih, SSRI, umumnya mempunyai kesan anticholinergic yang lebih rendah. Kaunseling dan terapi tingkah laku kognitif juga boleh menjadi sangat berkesan untuk merawat kemurungan dan selalunya ia berfungsi sama baik atau lebih baik daripada ubat. Untuk incontinence urinary, kencing tidak lawas, alternatifnya lebih terhad tetapi ia masih patut untuk ditelokai. Terdapat ubat-ubatan yang lebih baru yang berfungsi secara berbeza dan bukan anticholinergic. Tambahan pula, intervensi tanpa ubat juga boleh memberikan kesan yang luar biasa. Senaman lantai pelvik yang dikenali sebagai senaman Kegel menguatkan otot yang mengawal pembuangan air kecil. Program latihan pundi kencing mengajar anda untuk melanjutkan masa secara berangsur-angsur antara lawatan ke tandas. Menetapkan jadual waktu untuk ke tandas secara tetap, menggunakan peringatan untuk membuang air secara tetap setiap 1 atau 2 jam walaupun anda tidak berasa perlu, boleh mencegah daripada terkencing secara tidak sengaja. Fizioterapi yang khusus tertumpu pada disfungsi lantai pelvik, dapat menyediakan teknik dan senaman yang disesuaikan dengan keperluan anda. Ingat, jika anda belum melanggan, inilah masanya. Sertai kami agar anda tidak terlepas walau satu pun tips yang boleh mengubah masa tua anda menjadi fasa yang jelas dan bertenaga. Untuk mabuk pergerakan atau vertigo, bincangkan dengan doktor anda sama ada punca asasnya boleh ditangani secara langsung berbanding hanya merawat simptomnya. Kadang-kadang, terapi pemulihan vestibular, sejenis bentuk fizioterapi yang khusus, boleh menjadi lebih berkesan berbanding ubat untuk jenis pening tertentu.
Selain daripada perubahan dalam ubat-ubatan, terdapat faktor gaya hidup yang anda boleh optimumkan untuk menyokong kesihatan kognitif anda. Senaman fizikal yang teratur telah dibuktikan meningkatkan pengeluaran asetilkolin di dalam otak dan memperbaiki fungsi kognitif secara keseluruhan. Malah aktiviti ringan seperti berjalan kaki 30 minit sehari memberikan perbezaan yang ketara. Rangsangan mental melalui aktiviti seperti membaca, bermain teka-teki, mempelajari kemahiran baru atau menyertai hobi memastikan otak anda kekal aktif dan berdaya tahan. Penglibatan sosial, mengekalkan hubungan dengan rakan dan keluarga serta mengambil bahagian dalam aktiviti komuniti memberikan faedah kognitif dan sokongan emosi. Tidur yang berkualiti sangat penting untuk kesihatan otak. Semasa tidur, otak anda menyatu padukan kenangan, consolidates memories dan menyingkirkan toksin yang mengganggu fungsi kognitif. Sasarkan untuk mendapat 7 hingga 8 jam tidur yang berkualiti setiap malam. Pemakanan juga memainkan peranan. Makanan yang kaya dengan kolin iaitu pelumbur kepada asetilkolin termasuk telur, kacang, brokoli dan kubis pulih. Diet gaya Mediterranean yang kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, bijiran penuh, ikan dan lemak sihat telah dikaitkan dengan hasil kognitif yang lebih baik. Pengurusan tekanan atau stres juga sangat penting. Tekanan kronik mempunyai kesan negatif ke atas memori dan fungsi kognitif. Amalan seperti meditasi, senaman pernafasan dalam, yoga atau sekadar meluangkan masa dengan alam semula jadi boleh membantu mengurangkan tahap tekanan. Meditasi yang kerap telah terbukti dapat meningkatkan pengeluaran asetilkolin di dalam otak. Sekarang, mari kita selami sesuatu yang kebanyakan doktor tidak mempunyai masa untuk terangkan kepada anda dalam sesi konsultasi selama 15 minit, tetapi ia sangat kritikal untuk masa depan anda. Terdapat satu alat saintifik yang dipanggil skala beban kognitif anticholinergic, ACB. Skala ini bukan main-main. Ia dibangunkan oleh penyelidik yang serius dari Pusat Pengajian Perubatan Universiti Indiana dan ia mengklasifikasikan ubat-ubatan berdasarkan tahap keterukan kesannya pada otak anda dengan skor dari 1 hingga 3. Beri perhatian penuh pada perkara ini. Ubat dengan skor ACB 3 mempunyai kesan anticholinergic yang paling kuat dan memberikan risiko paling tinggi kepada minda anda. Dan teka apa? Di dalam senarai merah ini terdapat diphenhydramine, ya, pil tidur yang anda beli di farmasi tanpa preskripsi itu, oxybutydin untuk pundi kencing dan antidepresan tricyclic lama yang kita bincangkan tadi. Ia adalah bom jangka kognitif. Ubat dengan skor 1 atau 2 mempunyai kesan yang lebih ringan, tetapi jangan leka kerana racunnya terletak pada dos yang terkumpul atau kumulatif. Di sinilah masuknya konsep beban keseluruhan. Bayangkan otak anda seperti sebuah beg galas. Jika anda meletakkan seketul batu kecil, ubat tahap 1, anda hampir tidak menyedarinya. Tetapi, jika anda meletakkan 3 batu sederhana dan 1 batu besar, beberapa ubat pada masa yang sama, beg galas itu menjadi terlalu berat sehingga anda tidak boleh berjalan. Itulah sebenarnya yang berlaku kepada otak anda apabila anda mengambil berbilang ubat dengan kesan anticholinergic, walaupun ia ringan jika diambil secara berasingan. Perkara ini sangat biasa berlaku dalam kalangan warga emas. Anda pergi berjumpa pakar kardiologi dan dia memberikan anda sebiji pil. Anda pergi ke pakar urologi dan dia memberikan pil yang lain. Anda pergi ke pakar psikiatri dan dia memberikan pil yang ketiga. Dan kemudian atas inisiatif sendiri, anda mengambil sesuatu untuk alergi. Tiada sesiapa yang mengira jumlah batu di dalam beg galas anda. Pakar perubatan selalunya tidak berkomunikasi sesama mereka mengenai beban ubat keseluruhan ini. Anda adalah satu-satunya individu yang boleh melihat gambaran secara keseluruhan dan menghentikan bebanan bahan kimia berlebihan ini. Dan ada sesuatu yang sering diabaikan dan ia amat membimbangkan saya. Kebanyakan ubat yang dijual di bawah kaunter mempunyai kesan anticholinergic dan orang ramai tidak pernah terfikir untuk memberitahunya kepada doktor mereka. Ubat selsema dan demam, ubat tidur, pil mabung pencaranan, bahkan beberapa ubat titis mata dan semburan hidung mungkin mempunyai sifat anticholinergic. Sentiasa, dan saya maksudkan sentiasa, beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda tentang semua perkara yang anda ambil, termasuk suplemen, vitamin dan produk tanpa preskripsi. Doktor anda tidak boleh melindungi anda daripada apa yang dia tidak tahu anda ambil. Tetapi, bukan semuanya berita buruk. Bagi mereka yang sudah mula mengalami perubahan kognitif, saya ada mesej membawa harapan.
Penyelidikan telah menunjukkan bahawa mengurangkan beban antikolinergik boleh meningkatkan prestasi memori dan melegakan jejala kognitif. Otak adalah berdaya tahan. Beberapa kajian mendapati bahawa individu yang mengurangkan beban antikolinergik mereka menunjukkan peningkatan yang nyata pada memori mereka. Kajian lain pula mendapati bahawa mengurangkan ubat-ubatan ini membantu melegakan gejala tingkah laku dan psikologi bagi pesakit yang sudah menghidap demensia. Walaupun pemulihannya mungkin tidak menyeluruh jika anda telah mengambil ubat-ubatan ini selama bertahun-tahun, kerosakan terkumpul adalah benar. Namun, ramai orang melihat pemulihan fungsi yang ketara apabila mereka bekerjasama dengan doktor mereka untuk mengurangkan atau menghapuskan ubat antikolinergik. Ia ibarat melepaskan brek tangan ataupun handbrake pada otak anda. Secara tiba-tiba, semuanya mula berjalan dengan lebih lancar. Mesej yang saya ingin anda bawa pulang daripada perbincangan ini ialah pemerkasaan ataupun empowerment, bukan ketakutan. Ya, ubat-ubatan ini memberikan risiko yang nyata dan menakutkan kepada kesihatan otak. Ya, berjuta-juta warga emas mengambilnya tanpa memahami akibatnya. Tetapi, pengetahuan adalah kuasa. Kini anda tahu apa yang perlu diperhatikan. Anda tahu soalan apa yang perlu ditanya. Anda tahu bahawa anda tidak berdaya. Kesihatan otak anda bukanlah satu takdir yang tetap dan tidak boleh diubah. Langkah proaktif boleh memberikan perbezaan yang ketara. Pemeriksaan kognitif yang kerap dengan penyedia penjagaan kesihatan anda dapat membantu mengesan masalah pada peringkat awal. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan doktor anda tentang semua ubat anda dan sebarang kebimbangan kognitif yang anda ada adalah amat penting. Jangan abaikan masalah ingatan atau kabus minda sebagai penuaan normal. Selidiki puncanya. Jadilah seorang yang ingin tahu. Tanya jika ubat mungkin menjadi penyumbang kepadanya. Perkara ini sangat penting terutamanya jika anda mempunyai sejarah keluarga yang menghidap demensia atau penyakit Alzheimer. Walaupun anda tidak boleh mengawal genetik anda tidak boleh menukar ibu bapa anda. Namun, anda boleh mengawal faktor risiko yang boleh diubah suai. Dan pilihan ubat adalah salah satu faktor boleh ubah suai yang paling penting yang mempengaruhi kesihatan kognitif. Anda mempunyai kawalan ke atas apa yang anda masukkan ke dalam mulut anda setiap hari. Ingat, matlamatnya bukanlah untuk memburuk-burukkan semua ubat atau hidup dalam ketakutan terhadap setiap pil. Ubat-ubatan mempunyai tujuan yang penting dan ia meningkatkan kualiti hidup dalam pelbagai cara apabila ia diperlukan. Matlamat utamanya adalah pembuatan keputusan bermaklumat. Ia adalah tentang mengimbangkan faedah ubat-ubatan berbanding potensi risikonya dan memastikan anda mengambil ubat yang betul pada dos yang betul untuk masa yang paling singkat yang diperlukan. Saya ingin menjemput anda ke ruangan komen sekarang juga. Pernahkah anda berbincang dengan doktor anda tentang mengurangkan ubat-ubatan anda? Bagaimana perbincangan itu berjalan? Adakah anda merasakan adanya tentangan atau sokongan? Kongsikan kisah anda di bawah. Pengalaman anda mungkin dapat memberikan keberanian kepada orang lain untuk bertanya soalan penting tersebut pada temu jamdi mereka yang seterusnya. Jika anda berkira tentang masa depan kognitif anda, jika anda mahu mengekalkan kebebasan dan kejelasan mental anda seiring dengan peningkatan usia, ambil tindakan hari ini. Jangan tangguh ke hari esok. Tetapkan temu jamdi dengan doktor anda secara khusus untuk menyemak semula ubat-ubatan anda. Bawa maklumat ini bersama anda. Tanya soalan yang sukar. Perjuangkan untuk diri anda sendiri. Otak anda sangat berbaloi untuk dilindungi. Dan tolonglah, kongsikan video ini dengan warga emas yang anda sayangi. Pengetahuan adalah langkah pertama untuk menuntut semula diri anda yang lebih tajam pemikirannya. Bersama-sama, kita boleh meningkatkan kesedaran tentang ancaman yang meluas tetapi sering diabaikan ini terhadap kesihatan kognitif. Minda anda adalah aset anda yang paling berharga. Peliharanya dengan berhati-hati. Lindunginya dengan bijak dan jangan sekali-sekali menganggap bahawa sesuatu ubat itu biasa digunakan atau boleh didapati tanpa preskripsi, ia tidak berbahaya. Saya adalah doktor yang juga merupakan rakan anda dan saya ingin mengingatkan anda bahawa kesedaran dan tindakan adalah pertahanan terbaik anda terhadap kemerosotan kognitif. Kawal kesihatan otak anda hari ini. Jangan biarkan sebiji pil merampas kenangan dan intipati diri anda. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah kisah hidup anda. Sekarang saya ingin memberikan anda satu pelan tindakan konkret 3 langkah yang boleh anda aplikasikan mulai esok. Audit peti ubat. Malam ini, keluarkan semua ubat anda. Cari di Google nama bahan aktif bersama-sama dengan perkataan antikolinergik.
Jika anda mendapati mana-mana ubat berada dalam senarai merah seperti diphenhydramine, catatkannya. Diary simptom. Sepanjang minggu hadapan, catatkan setiap kali anda berasa keliru, terlupa sesuatu yang penting atau berasa perlahan. Cari coraknya. Adakah ia lebih kerap berlaku pada waktu pagi selepas anda mengambil pil tidur anda? Adakah ia berlaku selepas ubat alahan anda? Soalan emas. Pada lawatan perubatan anda yang seterusnya, tanya soalan ini tepat. Doktor, bolehkah kita melakukan ujian dengan menghentikan sementara atau mengurangkan ubat ini untuk melihat sama ada ingatan saya bertambah baik? Ramai doktor bersedia untuk mencubanya jika pesakit mencadangkannya dengan cara yang munasabah. Selain itu, mari kita bercakap tentang hydration. Kita sering lupa bahawa otak sebahagian besarnya terdiri daripada air. Kebanyakan gejala kekeliruan dalam kalangan warga emas menjadi lebih teruk semata-mata kerana dehidrasi. Ubat antikolinergik selalunya menyebabkan mulut kering, yang merupakan petanda bahawa tubuh anda sedang berjugal untuk kekal terhidrat. Meminum air yang mencukupi bukan sahaja membantu tubuh anda memproses dan menyingkirkan ubat, tetapi ia memastikan otak anda berfungsi pada tahap optimum. Jadikan air rakan karib anda. Dan satu nasihat terakhir mengenai tidur, kerana saya tahu itu adalah sebab nombor 1 mengapa ramai yang beralih kepada pil berbahaya ini. Tidur semula jadi boleh dicapai pada mana-mana usia, tetapi ia memerlukan latihan. Dedahkan diri anda kepada cahaya matahari pada waktu pagi. Ini akan menetapkan jam biologi anda. Elakkan skrin, TV, telefon bimbit sejam sebelum tidur. Cahaya biru mengelirukan otak anda dan memberitahunya bahawa hari masih siang. Wujudkan satu ritual yang menenang. Otak anda boleh belajar semula untuk tidur tanpa bahan kimia. Ia cuma perlukan kesabaran dan keistiqomahan. Usia tua tidak semestinya menjadi masa kemerosotan mental yang tidak dapat dielakkan. Ia boleh menjadi satu tempoh masa untuk kebijaksanaan, menikmati kenangan yang terkumpul dan terus belajar. Tetapi untuk itu, anda perlukan alat utama anda, minda anda. Jangan biarkan sesiapa pun, walaupun preskripsi perubatan yang berniat baik sekalipun, merampas perkara itu daripada anda tanpa perlawanan. Terima kasih kerana membaca sehingga ke tahap ini. Jika anda telah sampai ke tahap ini, ia menunjukkan bahawa anda merupakan seorang yang berkomitmen terhadap kesihatan anda dan sanggup belajar. Dan itu kawan-kawan adalah ubat terbaik yang wujud. Jaga diri baik-baik dan jumpa anda dalam nasihat kesihatan seterusnya. Jumpa lagi. Sekarang mari kita bincangkan tentang penyelesaiannya. Kerana saya tidak mahu anda terus dibelenggu rasa takut, saya mahu anda mempunyai harapan dan yang paling penting, pelan tindakan. Kita telah mengenal pasti musuhnya. Ubat antikolinergik yang merompak ingatan anda. Kita telah memahami bagaimana ia berfungsi dan mengapa ia sangat berbahaya. Kini tiba masanya untuk bercakap tentang bagaimana hendak melindungi dan membaiki otak anda. Berita baiknya, bahawa otak anda mempunyai keplastikan yang luar biasa. Walaupun pada usia 70, 80 atau 90 tahun, ia mempunyai keupayaan untuk membentuk sambungan, sel, baharu dan pulih jika anda memberikannya alat yang betul. Dan alat pertama, yang paling berkuasa sekali, ada di dalam pinggan anda. Mari kita bercakap tentang kolin. Ingat lagi bagaimana ubat-ubatan ini menyekat acetylcholine? Baiklah, kolin adalah batu bata yang digunakan oleh tubuh anda untuk membina neurotransmitter yang penting itu. Jika anda sedang mengambil ubat yang mengurangkan acetylcholine, anda perlu memastikan tubuh anda mempunyai bahan mentah yang mencukupi untuk menghasilkan lebih banyak. Ya, ia ibarat cuba membina rumah tanpa batu bata. Tidak kira berapa ramai tukang bina yang anda ada, rumah itu tidak akan terbina. Di manakah anda boleh mendapatkan kolin? Telur adalah sumber nombor 1. Kuning telur adalah lombong kolin. Selama bertahun-tahun, kita diberitahu agar mengelakkan telur kerana kolesterol, tetapi sains moden telah membuktikan bahawa bagi majoriti besar orang, kolesterol diet bukanlah musuh dan faedahnya kepada otak jauh mengatasi risikonya. Makan telur hancur, telur berebus atau telur dadar beberapa kali seminggu adalah strategi otak yang bijak. Sumber hebat yang lain ialah hati. Ya, hati lembu atau ayam adalah makanan super untuk otak. Ikan berlemak seperti salmon, kacang walnut, brokoli dan kubis pulas. Ibu anda betul apabila dia menyuruh anda makan sayur-sayuran. Jika anda seorang vegan atau vegetarian, soya dan quinoa juga merupakan pilihan yang baik.
Menggabungkan makanan ini dalam diet harian anda umpama memberi bahan fuel premium kepada otak anda untuk melawan kesan ubatan. Tetapi diet hanyalah satu kaki pada meja. Kaki kedua ialah pergerakan. Dan saya tidak memaksudkan berlari marathon. Saya memaksudkan berjalan kaki. Hanya berjalan pantas selama 30 minit sehari telah dibuktikan meningkatkan isi padu hippocampus, bahagian otak yang bertanggungjawab ke atas ingatan. Senaman mempam darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien ke otak anda membantu membersihkan toksin yang terkumpul akibat ubat-ubatan dan merangsang pengeluaran faktor pertumbuhan saraf. Ia adalah ubat percuma tanpa kesan sampingan yang negatif. Jika anda mempunyai masalah mobiliti, jangan putus asa. Senaman dikerusi, mengangkat beban ringan menggunakan lengan atau malah mempraktikkan Tai Chi yang telah diubah suai boleh memberi faedah yang besar. Tai Chi terutamanya adalah sangat bagus kerana ia menggabungkan pergerakan fizikal dengan tumpuan mental yang merupakan latihan berganda untuk otak anda. Dan kaki ketiga ialah rangsangan mental. Tetapi awas, saya tidak memaksudkan menonton televisyen secara pasif. Televisyen dalam banyak hal adalah anestesia atau ubat bius untuk otak. Saya memaksudkan mencabar minda anda. Belajar sesuatu yang baru. Pernahkah anda ingin belajar main piano? Lakukannya sekarang. Ingin belajar bahasa baru untuk percutian anda yang seterusnya? Mula hari ini. Menyelesaikan teka silang kata, bermain chess, membaca buku kompleks yang membuatkan anda berfikir, semua ini membina apa yang kita panggil reserve kognitif. Reserve kognitif adalah seperti akaun simpanan untuk otak anda. Semakin banyak anda mengisinya dengan aktiviti yang merangsang minda, semakin banyak wang yang anda ada untuk dibelanja jika berlaku sesuatu yang tidak kena, seperti kesan daripada sesuatu ubatan. Individu yang mempunyai reserve kognitif yang tinggi mampu mentoleransi kerosakan otak dengan lebih baik dan menunjukkan gejala demensia yang lebih sedikit walaupun otak mereka mempunyai plaque Alzheimer's. Sangat menakjubkan. Dan kaki keempat dan mungkin yang paling dipandang rendah ialah hubungan sosial. Kesunyian sangat membinasakan otak. Kita adalah makhluk sosial. Berinteraksi dengan orang lain, mengadakan perbualan yang bermakna, lahak bersama rakan-rakan, menyertai kumpulan komuniti, semua ini merembeskan koktail neurotransmitter yang menyihatkan otak daripada kemerosotan. Jika anda tinggal bersendirian, buatlah usaha yang sedar untuk keluar, hubungi rakan atau sertai kelab. Otak anda akan berterima kasih kepada anda. Sekarang, saya ingin menangani satu topik yang sensitif, suplemen. Saya melihat ramai pesakit menghabiskan banyak wang untuk pil ingatan yang menjanjikan keajaiban. Sebenarnya, kebanyakannya tidak mempunyai bukti saintifik yang kukuh. Bagaimanapun, ada beberapa suplemen yang boleh membantu, sentiasa di bawah pengawasan perubatan. Asid lemak omega 3 daripada minyak ikan adalah penting untuk struktur sel-sel otak. Vitamin B12 sangat penting untuk fungsi saraf. Dan ramai warga emas mengalami kekurangannya kerana perut mereka tidak lagi menyerapnya dengan baik daripada makanan. Ujian darah yang mudah boleh memberitahu anda sama ada anda memerlukan suplemen B12. Dan vitamin D, iaitu vitamin cahaya matahari, juga memainkan peranan penting dalam kesihatan kognitif. Tetapi, tolonglah jangan merawat diri sendiri dengan suplemen. Sesetengahnya boleh berinteraksi dengan ubat preskripsi anda dan menyebabkan masalah yang serius. Selasa berbincang dengan doktor anda sebelum mula mengambil sesuatu yang baru, walaupun ia semula jadi. Mari kita kembali kepada strategi semakan semula ubat. Inilah perkara yang saya mahu anda lakukan pada temu janji anda yang seterusnya. Jangan pergi semata-mata untuk memperbaharui preskripsi ubat. Pergi dengan membawa satu misi. Katakan, Doktor, saya telah belajar tentang kesan anti-kolinergik dan saya ingin menyemak semula senarai semasa saya untuk melihat sama ada terdapat apa-apa yang boleh kita tukar atau kurangkan. Berikut adalah skrip untuk situasi tertentu. Jika anda mengambil sesuatu untuk alergen, bolehkah kita tukar diphenhydramine kepada loratadine atau cetirizine? Saya baca ia lebih selamat untuk ingatan. Jika anda mengambil sesuatu untuk tidur,
Bolehkah kita cuba berhenti mengambil pil tidur ini sedikit demi sedikit dan mencuba melatonin atau terapi tingkah laku kognitif untuk insomnia? Jika anda mengambil sesuatu untuk pundi kencing, adakah terdapat pilihan yang lebih baru yang tidak memberi kesan kepada otak atau senaman yang boleh saya lakukan untuk menjadi lebih baik tanpa ubat? Jika anda mengambil sesuatu untuk kemurungan, adakah antidepresan ini yang paling selamat untuk umur saya ataupun ada ubat yang lebih moden dengan kesan sampingan kognitif yang lebih kurang? Dengan bertanyakan soalan-soalan ini, anda menjadi rakan yang aktif dalam kesihatan anda. Anda berhenti menjadi pesakit yang pasif dan menjadi CEO kepada tubuh anda sendiri. Dan percayalah, doktor yang baik menghargai pesakit berpengetahuan yang ingin menjadi lebih baik. Dan jika doktor anda enggan atau tidak mengedakan, mungkin sudah masanya untuk mencari pendapat kedua. Kesihatan mental anda terlalu berharga untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak mahu mendengar kebimbangan anda yang munasabah. Cari pakar geriatrik, doktor yang pakar dalam penjagaan warga emas. Mereka dilatih secara khas untuk menguruskan kerumitan ubat-ubatan pelbagai jenis dan mengutamakan fungsi kognitif. Saya ingin berkongsi satu kisah ringkas mengenai pesakit saya. Mari kita panggilnya Maria. Maria berumur 78 tahun dan datang berjumpa saya kerana anak perempuannya risau dia mungkin menghidap demensia awal. Maria berasa keliru, sesat di dalam rumahnya sendiri dan mengulangi soalan yang sama berkali-kali. Apabila saya menyemang beg coklat ubatnya, saya dapati dia mengambil pil alergin, pil pundi kencing dan antidepresan lama iaitu amitriptyline untuk sakit belakang. 3 bom antikolinergik pada masa yang sama. Dengan berhati-hati dan pengawasan, kami mula berhentikan ubat-ubatan ini satu demi satu dan menggantikannya dengan alternatif dan terapi tanpa ubat yang lebih selamat. Dalam masa 3 bulan, demensia Maria hilang. Dia kembali menjadi dirinya sendiri, tajam fikirannya, kelakar dan mampu menjaga cucu-cucunya. Dia tidak menghidap Alzheimer's. Dia mengalami keracunan ubat. Itulah perbezaan yang boleh dihasilkan oleh pengetahuan. Saya tidak mahu anda berfikir bahawa semua masalah ingatan adalah berpunca daripada pil. Alzheimer's dan demensia lain adalah penyakit yang benar-benar wujud. Tetapi sebelum menerima diagnosis yang memusnahkan itu, anda mesti menolak atau mengenepikan punca-punca yang boleh diterbalikkan atau dipulihkan, dan ubat adalah punca nombor 1 yang boleh diterbalikkan. Saya juga ingin bercakap dengan anda tentang teknologi. Pada masa kini, terdapat aplikasi telefon bimbit yang boleh membantu anda menjejaki ubat anda dan mengingatkan anda untuk mengambilnya. Tetapi selain daripada itu, terdapat aplikasi latihan otak yang walaupun bukan satu penawar ajaib, boleh menjadi satu cara yang menyeronokkan untuk memastikan minda anda sentiasa aktif. Lumosity, Peak, Elevate adalah beberapa contohnya. Gunakannya sebagai permainan, bukan sebagai tugasan atau beban. Dan jangan kita lupakan keselamatan di rumah. Jika anda mengambil ubat yang boleh menyebabkan kekeliruan atau pining, semasa anda sedang bekerja sama dengan doktor untuk menukarnya, pastikan rumah anda selamat. Alihkan permaidani atau kapet yang longgar yang boleh menyebabkan anda tersadung. Pasang palang pemegang atau grab bars di dalam bilik mandi. Gunakan lampu tidur malam. Mencegah daripada jatuh adalah sama pentingnya dengan mencegah kehilangan ingatan, kerana insiden jatuh sering kali mencetuskan kemerosotan kesihatan yang lebih besar. Mari kita bercakap sedikit lagi tentang keresahan. Ramai warga asma mengambil benzodiazepin seperti alprazolam atau diazepam untuk masalah keresahan. Walaupun ia bukanlah antikolinergik dalam erti kata sebenar, ia juga mempunyai kesan sedatif yang kuat yang menambah beban kognitif. Jika anda mengambil salah satu ubat ini bersama-sama dengan antikolinergik, kesan sedatifnya akan berganda. Ia ibarat minum 2 gelas wine dan kemudian menelan pil tidur. Risiko jatuh dan kekeliruan meningkat dengan mendadak. Keresahan boleh diuruskan melalui pelbagai cara, terapi, meditasi, senaman dan malah antidepresan moden SSRI yang jauh lebih selamat untuk jangka masa panjang berbanding ubat penenang. Dan nota mengenai alkohol. Seiring dengan peningkatan usia, hati kita memproses alkohol dengan lebih lambat. Alkohol sendiri adalah toksin untuk otak. Jika anda menggabungkan alkohol dengan ubat antikolinergik atau sedatif, anda sedang bermain api. Nasihat saya ialah hadkan alkohol ke tahap minimum atau elakkannya sama sekali jika anda mengambil ubat-ubatan ini. Otak anda perlu sentiasa jelas, tidak dikaburkan oleh pelbagai bahan. Saya mahu meninggalkan anda dengan satu renungan terakhir.
Hidup anda adalah satu cerita dan ingatan anda adalah halaman buku itu. Jangan biarkan halaman-halaman itu terpadam tanpa sebab yang munasabah. Anda mempunyai hak dan tanggungjawab untuk melindungi minda anda. Ia bukanlah bermaksud menjadi orang yang cerewet atau menyusahkan doktor. Ia adalah menjalankan hak asasi anda untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Bayangkan dalam masa setahun daripada sekarang. Jika anda mengambil tindakan hari ini, anda mungkin dapat menikmati kejelasan mental yang tidak pernah anda rasai selama bertahun-tahun. Anda mungkin dapat mengingati nama cucu anda tanpa perlu berfikir panjang, mempelajari hobi baru, berasa percaya diri dan berkemampuan. Masa depan itu tidak mustahil, tetapi ia bergantung kepada keputusan yang anda buat pada hari ini. Saya mencabar anda untuk melakukan 3 perkara pada minggu ini. Semak peti ubat anda dengan senarai ubat antikolinergik di tangan. Cari di internet, senarai ubat antikolinergik untuk warga asma atau kriteria Beers. Makan 3 jenis makanan yang kaya dengan kolin, telur, kekacang dan brokoli. Keluar berjalan kaki selama 30 minit sehari, 3 kali pada minggu ini. Itu sahaja. 3 langkah kecil. Dan perhatikan bagaimana perasaan anda. Tubuh anda adalah bijak dan akan memberikan tindak balas. Terima kasih kerana membenarkan saya menjadi panduan anda dalam perjalanan ini. Jika anda mendapati video ini bernilai, tolonglah kongsikannya. Terdapat berjuta-juta warga emas yang menderita dalam diam, berfikir bahawa mereka sudah mula hilang ingatan, nyanyok. Sedangkan pada hakikatnya, mereka hanya perlu menyelaraskan ubat-ubatan mereka. Anda boleh menjadi malaikat yang membawa mesej ini kepada mereka. Klik suka, langgan, dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video kami yang akan datang mengenai kesihatan otak, jantung, dan kesejahteraan menyeluruh. Kita sedang membina satu komuniti warga emas yang diperkasa, berpengetahuan, dan sihat. Dan anda adalah bahagian penting di dalamnya. Saya adalah doktor anda, juga merupakan rakan anda. Dan hasrat saya yang paling mendalam adalah untuk melihat anda menjalani tahun-tahun keemasan anda dengan minda yang jelas, jantung yang kuat, dan senyuman di wajah anda. Sehingga berjumpa lagi, dan jagalah otak anda yang menakjubkan itu. Kekal sihat.